Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Andai patah sayap Raja Wali, bertangkai jua hamba kembali. Bukan untuk mencari calon suami, tetapi untuk sama-sama kita memahami dan mendalami mauduk bicara kita pada hari ini, yang merupakan sebuah karya sastra klasik Melayu yang syarat dengan pengajaran, iaitu Hikayat Indra Putra. Tidak manis rasanya jika saya berbicara tanpa memperkenalkan diri. Nama diberi tanpa dipinta Lena Khalisahuddin Muhammad Azmi. Saya merupakan pelajar tingkatan 4 yang sedang menuntut ilmu di SMA Al-Khairiyah Al-Islamiyah Mersing. Baiklah, mari kita teruskan dengan topik perbincangan kita pada hari ini. Hikayat Indra Putra merupakan sebuah karya sastra klasik Melayu yang terkenal dengan unsur penggambaraan, keajaiban, keagamaan dan nilai kemanusiaan. Walaupun bahasanya bersifat klasik, tetapi jalan ceritanya tetap menarik dan penuh dengan unsur luar jangka yang membuatkan pembaca ingin terus menyelah halaman demi halaman. Pengetahuan hadirin sekalian, hikayat ini mengisahkan tentang seorang putera raja bernama Indra Putra. Beliau merupakan anak kanda kepada Maharaja Bikramapuspa. Sejak kecil, Indra Putra telah diuji dengan pelbagai dugaan hidup. Beliau telah diculik, dipisahkan daripada keluarga dan dibesarkan dalam suasana penuh cabaran. Namun, apa yang menjadikan Indra Putra istimewa bukanlah keturunan dirajanya, tetapi akhlak, keberanian dan ketabahan dalam menghadapi dugaan hidup. Watak-watak sampingan pula memainkan peranan penting dalam menunjukkan bahawa hidup ini penuh dengan pilihan, sama ada untuk menjadi insan yang berbudi atau sebaliknya. Nilai murni yang dapat kita pelajari daripada hikayat Indra Putra ialah kesabaran dalam menghadapi dugaan hidup, keberanian dalam menegakkan kebenaran dan tidak sombong walaupun mempunyai kelebihan. Hikayat ini mengajar kita bahawa kejayaan bukan datang dengan mudah, tetapi melalui perjalanan yang penuh pengorbanan. Keistimewaan hikayat Indra Putra pula terletak pada jalan cerita yang penuh unsur ajaib dan pengembaraan, pengajaran yang masih relevan walaupun ditulis sejak dahulu lagi, dan bahasa klasik yang indah dan berlapik. Walaupun ia bukan novel moden, tetapi mesejnya tetap sesuai bagi remaja masa kini tentang jati diri, ketabahan dan nilai kehidupan. Sebelum saya mengakhiri bicara ini, izinkanlah saya menyampaikan serangkap pantun. Pagi hari menabur bakti, petang berlabuh di tepian desa. Sekian bicara hikayat Indra Putra ini, moga jadi ilmu, bukan sekadar cerita biasa. Sebagai penutup bicara, ingin saya tekankan bahawa hikayat Indra Putra bukan sekadar cerita lama, tetapi sebuah cerminan kehidupan. Ia mengingatkan kita bahawa dalam hidup ini bukan pangkat yang menentukan nilai diri, tetapi akhlak, kesabaran dan keimanan. Dengan itu, saya mencadangkan agar rakan-rakan di luar sana meluangkan masa membaca hikayat Indra Putra ini, kerana setiap halaman menyimpan pengajaran yang sangat bermakna. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.